later. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nuri Ashikin binti Kamarudin. Saya berasal dari Terengganu dan saya berumur 19 tahun dan saya merupakan pelajar PPI SMP ambilan 2025-2030 dari kelas BM1. Jadi saya memilih profesyen keguruan sebagai kejayaan pilihan saya kerana saya mengetahui bahawa kejayaan ini bukan hanya sekadar mengajar tetapi juga mendidik dari segi akhlak, disiplin dan sebagainya. Dan juga saya juga ingin mengubah kehidupan seseorang murid itu dengan menyampaikan ilmu. Seterusnya, apa yang saya ingin ketahui tentang subjek literasi bahasa ini? Yang pertama itu, apakah kemahiran utama dalam literasi bahasa ini? Dan yang kedua, mengapakah literasi bahasa penting dalam kehidupan seharian? Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.